tak jadi masalah. Cuma jangan kita kurang air. Kita nak letak kat panas boleh. Ya, saya cakap memang boleh. Kalau di efek pada daun ni sikit-sikit je. Tapi dia akan keluar tudah baru nanti. Lagi cantik. Lagi bagus sebenarnya. Cuma saya risau rakan-rakan kita kurangkan air. Dia kalau kita nak letak panas daripada pagi sampai petang, pastikan pagi petang juga kita siram. Sebab kalau tengah hari memang sejak matahari tu pokok tu, sebab kita guna tanah organik ya. Tanah organik dia memang akan jadi kering pokok. Bukan kering mati, tapi pangkal dia, akar dia tanah dia akan kering ya. Jadi kena setiap pagi dan petang lah kalau panas terik lah. Tapi kalau kita letak panas contoh daripada subuh sampai ke pukul 12, lepas tu dah lindung lah dengan atap rumah kita ke, honing rumah kita ke, ataupun pokok depan tu dah lindung ke dia dah. Lepas tu pukul 3 ke 4 dia panas balik. Macam tu tak apa. Tak apa. Tapi kalau keadaan rumah kita satu waktu panas,